Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Dalam video kali ini, kita akan kupas semua bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM untuk tahun 2026, termasuk jumlah bantuan, syarat kelayakan dan cara memohon. Ramai sebenarnya layak tetapi tidak tahu cara untuk memohon. Jadi pastikan tengok sampai habis video yang akan saya sampaikan ini. Apa itu bantuan JKM? Semua orang tahu bantuan JKM itu adalah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat yang memerlukan. Berbagai bantuan daripada JKM terutamanya untuk warga emas, OKU, keluarga miskin, ibu tunggal, kanak-kanak dan tujuan utama adalah untuk bantu kos sara hidup dan elakkan rakyat hidup dalam kesusahan. Senarai bantuan JKM bagi 2026 adalah bantuan warga emas BWA iaitu RM600 sebulan untuk umur 60 tahun ke atas dan berpendapatan rendah, sesuai untuk pesara yang pencen kecil atau tiada pendapatan tetap. Bantuan kanak-kanak BKK iaitu sebanyak RM200 diberikan hingga RM1,000 sebulan diberikan kepada anak yang kesusahan bergantung bilangan anak dan sangat membantu keluarga B40 yang mempunyai ramai anak. Bantuan yang ketiga adalah bantuan OKU iaitu orang kurang upaya. Antara bantuan yang ada adalah allowance pekerja OKU, OKU tidak berupaya bekerja dan penjagaan OKU terlantar dan jumlah yang diberi sekitar RM300 hingga RM450 sebulan. Bantuan yang keempat adalah bantuan AM iaitu BA. Bantuan RM100 hingga RM350 sebulan diberikan untuk individu atau keluarga yang benar-benar susah. Bantuan yang kelima adalah bantuan anak pelihara BAP. Sekitar RM500 sebulan akan diberikan untuk penjaga anak angkat atau anak jagaan. Bantuan kecemasan juga diberikan, iaitu JKM juga ada memberi bantuan kecemasan, iaitu bantuan bencana, contohnya kebakaran dan banjir, bantuan sementara iaitu hilang kerja, dan bantuan makanan. Biasanya bantuan ini diberi secara one-off atau sementara. Syarat kelayakan untuk memohon bantuan JKM ini, anda mestilah warga negara Malaysia, pendapatan rendah B40 dan ada keperluan uzur tiada kerja, tanggung ramai dan juga penting walaupun layak, di atas kertas JKM akan buat siasatan rumah sebelum luluskan permohonan. Dan cara untuk memohon adalah ada dua cara mudah. Pertama, pergi pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia yang terdekat dan mohon secara online iaitu e-bantuan JKM. Proses ambil masa lebih kurang 2 hingga 4 minggu. Kalau video ini membantu kepada anda, sila like, share kepada keluarga dan kawan dan subscribe untuk info yang akan datang. Jumpa lagi video yang akan datang ini.